Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, pada hari ini bersama dengan saya dua penceramah dan juga pensyarah di Politeknik Sultan Azlan Shah. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya dahulu, yang mana saya kira dekat Politeknik ni kita kenal Ustazah Aisyah, yang merupakan pensyarah di Politeknik Sultan Azlan Shah dan juga merupakan setiausaha Surau Diri Jumaat Politeknik Sultan Azlan Shah. Saya kira ramai yang kalau Politeknik ni kenal lah kan, orang lama dekat Politeknik Sultan Azlan Shah. Dan di sebelah kiri saya Ustaz Faisal, yang mana tanggungjawab dan tugas tu sama, iaitu pensyarah Politeknik Sultan Azlan Shah dan juga merupakan ahli jawatankuasa Surau Diri Jumaat ataupun Pusat Islam Politeknik Sultan Azlan Shah. Baik, yang mana mereka akan bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk membincangkan tentang ibadah yang terdapat di dalam rukun Islam, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang terdapat fadilat dan juga bulan yang diturunkan rahmat pada bulan ini, yang kita nak kongsi, kita nak sembang pada hari ini tentang fadilat puasa dan juga bagaimana untuk menjadikan kita insan yang bertakwa, yang merupakan suatu kemuncak kepada ibadah puasa pada bulan Ramadan, insya-Allah. Baik, saya kira saya nak tanya sebelah kanan ataupun sebelah kiri saya kira belah kiri dululah. Walaupun orang kata belah kanan ni perlu diutamakan, tapi saya nak utamakan Ustaz Faisal dulu pada hari ini. Jadi seperti mana kita sedia maklum, kita berada di dalam bulan Ramadan, sudah pasti banyak fadilat, banyak hikmah di sebalik pensyariatan puasa itu sendiri, Ustaz. Jadi sebagai mukadimah lah, Ustaz, bagaimana Ustaz puasa ni untuk melahirkan insan yang bertakwa, kemuncak kepada ibadah puasa ni? Mungkin Ustaz boleh cerita sikit lah tentang ibadah puasa terhadap seorang Muslim yang beriman terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih Ustaz Zaid, terima kasih. Bila sebut pasal Ramadan ini, orang suka dalam sejarah dalam Islam ini, apabila sesuatu pensyariatan itu ada, kita cuba untuk singkap sejarah ataupun bagaimana ia menjadi satu kefarduan dalam agama. Di dalam Islam ataupun di dalam puasa dalam versi Islam Ramadan ini, secara khususnya ahli ilmu tidak membicarakan secara khusus berkenaan dengan bagaimana Ramadan versi syariat Nabi Muhammad SAW ini ada. Walaupun disebut dalam surah berkenaan dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti mana kefarduan Ramadan itu seperti mana difardukan pada umat yang terdahulu sebelum kamu. Tapi ia tidak menjelaskan secara jelas berkenaan dengan adakah sama puasa Ramadan versi syariat Nabi Muhammad sama dengan umat yang terdahulu, Ustaz. Jadi perbincangan berkenaan dengan sejarah itu bukan perkara pokoknya. Perkara pokoknya ialah di zaman Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad SAW difardukan Ramadan, difardukan puasa sebulan 30 hari di bulan Ramadan. Dan dalam surah At-Taubah menyebut tentang inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, di sisi hukum Allah, ialah 12 bulan, dan Ramadan dipilih sebagai bulan untuk berpuasa. Sebenarnya Ramadan ini special di sisi agama kerana inna anzalnahu fi lailatul qadar. Syahrul Ramadana unzila fihi al-Quran. Kerana kemuliaan Ramadan itu datangnya dengan Quran. Sebab Quran itu turun dahulu sebelum pensyariatan puasa di bulan Ramadan. Dan puasa di bulan Ramadan ini tidaklah disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad kecuali selepas tahun kedua Hijriyah. Dan ketika itu berlakunya perang Badar. Di hari yang ke-15 bulan berpuasa 15 hari, 15 Ramadan berlakunya perang Badar, melibatkan 314 orang pejuang Islam memerangi musyrikin Mekah.
Dan apa yang berlaku pada ketika itu ialah tentang bagaimana sebahagian dalam hadis menyebut sebahagian sahabiyah mengatakan tentang sebahagian tidak berpuasa, sebahagian berpuasa. Sebahagian tidak menyalahkan sebahagian yang lain yang tidak berpuasa, sebahagian tidak menyalahkan sebahagian lain yang berpuasa. Dan kat sini adalah dalil kepada afdalnya untuk berbuka puasa mereka yang musafir, orang yang ada rukhsah tertentu, dan afdalnya itu bergantung pada orang perseorangan. Contohnya bila bermusafir, afdal padanya berbuka ataupun kekal itu bergantung pada individu tersebut. Ada sebahagian ulama mengatakan afdal untuk mengekalkan berpuasa, tapi bila dibahaskan dengan lebih luas, ia menyebut tentang afdal itu berlaku kepada siapa yang memiliki rukhsah itu. Kalau padanya musafir itu dia boleh berbuka, maka dia boleh rasa dia perlu berbuka, maka ia berbuka. Kalau ia rasa ia boleh kekal dan ia boleh tahan dengan berpuasa, maka dia boleh terus untuk berpuasa. Tapi Ustaz, macam sebagai contohnya kan, ada orang yang mengatakan bahawa memang ada rukhsah untuk berbuka. Tetapi kalau kita gantikan pada bulan yang selain daripada bulan Ramadan, dia punya fadilat dia tu tak sama, dan dia punya, orang kata hari ni lah, bahasa hari ni dia punya vibe dia tu tak sama kan, tak ada bazar Ramadan. Itu mungkin pandangan hikmah sahaja, tapi secara syariatnya apabila rukhsah tu dibuka, maka soal perkara-perkara ghaibiyat sebenarnya dalam bab pahala ni, selagi mana ia datang daripada dalil yang sahih, maka dibenarkan untuk menggantikannya, saya kira. Dan di sisi ulama pun jelas tentang apabila kita bermusafir, sakit, dan rukhsah-rukhsah bukan selain daripada itu, ibu yang menyusu, orang tua yang tidak boleh langsung berpuasa, mereka ini ada rukhsah-rukhsah. Pasti bila menggantikannya itu, ia darjat dan kelebihan sama di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi maksudnya ibadah puasa ni terhadap orang-orang yang Allah SWT tentukan rukhsah kepada mereka, seperti Ustaz sebut tadi, yang ibu yang mengandung dan sebagainya. Jadi itu nak menggambarkan kepada kita bahawa agama kita ini adalah suatu agama yang bersifat memudahkan manusia. Maksudnya dia tidak sentiasa bersifat tetap yang tidak berubah. Betul. Mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan benda yang qat'i, berkaitan dengan akidah, mungkin tak berubah. Betul. Tapi yang berkaitan dengan syariat ni dia ada keanjalan dekat situ. Betul Ustaz? Betul ya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Faisal. Okey, alhamdulillah kita tengok tadi rukhsah puasa ni, maksudnya Allahu akbar kan. Jadi maksudnya kita sebagai orang Islam ni, dia tak semestinya kita puasa ni dia ada kelonggaran kepada orang-orang yang tertentu yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai contohnya ibu yang mengandung. Selain daripada itu, orang yang kalau zaman Nabi dulu, orang yang turun berperang kan, sebagai contoh yang perang Badar kan, ada yang Nabi minta supaya diberi kelonggaran untuk berbuka puasa. Jadi ini nak menunjukkan kepada kita bahawa kesyumulan agama kita tu, dia bukannya satu agama yang tetap tak berubah. Mungkin ada benda yang tak berubah, sebagai contohnya perkara yang berkaitan dengan akidah. Ya, itu memang khalas kan, dia selesai dah, yang tu memang tak berubah. Baik, Ustaz, saya ada soalan sikitlah nak tanya kepada Ustaz yang berkaitan dengan mindset ni orang yang berpuasa ni kan. Ada orang dia beranggapan bahawa puasa ini menahan diri daripada lapar dan dahaga sahaja. Dia tidak mungkin dia tak jelas bahawa puasa ini sebenarnya dia madrasah, itu sekolah untuk mendidik kita pada bulan Ramadan, dan akhirnya 11 bulan yang berbaki nanti dia akan menjadi seorang manusia yang mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Jadi mungkin Ustaz boleh cerita sikitlah. Baik, silakan Ustaz. Okay, mindset ni saya lebih suka dekatkan dengan perkataan perspektif sebenarnya. Kita masuk di bulan Ramadan dengan perspektif yang positif sebenarnya. Berapa ramai yang rasa terbeban dengan datangnya Ramadan? Gelisah, aduh tak ada lunch. Orang yang hisap rokok lagi lah, deritanya untuk menghabiskan sampai ke maghrib berbuka puasa. Itu belum lagi Ustaz, kalau yang perempuan rasa happy period, seolah ada satu kebebasan, pembebasan daripada ibadat. Betul. Sepatutnya Ustazah kan, saya tambah sikit, mungkin sepatutnya kalau dia faham betul-betul falsafah Ramadan itu, sebenarnya kalau kita kata memanglah itu satu rukhsah kepada wanita kan, fitrah dia datang bulan dan sebagainya. Tetapi ada benda-benda yang sepatutnya dia boleh buat, tapi dia tak boleh buat bila dia datang masa dia tu kan. Jadi sepatutnya dia rasa sedih jugalah kan, rasa sedih. Tapi tak dapat bersama-sama kan, dimarahkan. Tapi ada benda yang dia boleh buat kan. Sebagai contoh mungkin Ustazah sebagai contoh, mungkin kita boleh gantikan dengan
tadarus, kita duduk sekali bersama orang tadarus, kita mendengar walaupun kita tidak membaca. Sebab Al-Quran ini bukan sekadar dapat pahala membaca, tapi betul. mendengar pun dapat pahala. Amalan-amalan yang lain juga boleh kita teruskan. Kita tak boleh berpuasa, kita boleh memberi makan kepada orang yang berpuasa. Saya teringat satu hadis Nabi kan, pahala kepada orang yang menyediakan makanan kepada orang yang berpuasa. Masya Allah, besar pahala Ustaz. Ya. Baik, okey, saya nak minta Ustaz Faisal sambung lagi. Yang sikit tadi rasa macam macam orang kata terputus. makan dia terputus kan. Makan dia tak ada kuah kan. Makan ada lauk kan, kuah tak ada Ustaz Okey, baik, silakan Ustaz. Okey, perspektif yang betul ketika masuk di bulan puasa Ramadan. Ini yang kadang-kadang kita gagal untuk uruskan. Contohnya, ketika mana orang bersahur, begitu dia risau dengan kelaparan, dia rasa dia kena makan banyak, dia kena minum banyak untuk pastikan dia boleh survive sampai maghrib nanti, 12-13 jam puasa. Berapa ramai yang apabila berbuka puasa dia seperti balas dendam. Kenapa? Sebab perspektifnya tidak betul. Sedangkan kalau ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi Muhammad SAW disebut dalam hadis berkenaan dengan seafdal sahur dan berbuka puasa dengan tamar dan kurma. Bagaimana ketika mana bersahur, Nabi bersahur dengan sangat sederhana dan dalam perubatan sekalipun menyebut tentang kita hendaklah mengurangkan pengambilan air yang secara banyak dalam tempoh masa yang sedikit. Menyebabkan masalah kepada dehydration sebenarnya. Contohnya kita rasa dengan perspektif, dengan minum 2 botol air yang besar dapat mengekalkan kita adanya tidak haus sampai maghrib. Ia tidak akan terjadi. Sedangkan kita akan berdepan dengan masalah kita akan lebih kekeringan pada awal pagi. Contohnya lagi, macam mana nak berbuka dengan sunnah Ramadan, dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada orang tanya, nak berbuka ni macam mana? Macam mana Nabi berbuka? Nabi berbuka dengan air dulu ke ataupun dengan kurma ataupun dengan rutab? Dalam hadis jelas menyebut apabila berbuka sahaja Nabi akan menjamah pertama sekali ialah rutabiyah, iaitu memakan kurma, kemudian barulah Nabi itu meminum air, kemudian barulah dibaca dengan doa yang sahih daripada Nabi, zahabaz zama wabtadatil uruq wasabatal ajr insyaallah. Mudah sahaja. Dan apa yang disebut dalam apa yang Nabi amalkan dan Nabi tunjukkan ialah perspektif bahawasanya bukan makanan itu yang mengekalkan kita boleh berpuasa, tapi mindset kita. Bagaimana Nabi sahur, mustahil sahur kalau kita makan 2 kg, 3 kg biryani pun takkan boleh survive, dia akan habis, akan dibakar. Tapi bagaimana dengan sahur, dengan berbuka tadi mengekalkan kita dengan cara yang sebenar dalam berpuasa. Dan tentang kesihatan sebenarnya. Sebenarnya maksudnya Ustaz, bulan puasa ni dia mengajar kita everything tentang kehidupan 11 bulan yang kita akan tempuhi selepas itu. Kalau kita tengok Ustaz kalau kita menyimpan dendam, kan kita puasa daripada pagi ni sampai petang, simpan dendam kan, nak buka kan, tambah lagi kita pergi round bazar Ramadan tu, kita tengok macam-macam makanan kita beli kan, sampai tak cukup jari kan kita beli Ustaz. Balik kita pun bedal, kita belasah kan. Akhirnya kita tengok statistik yang dikeluarkan menunjukkan bahawa pada bulan Ramadan banyaknya sisa-sisa makanan akhirnya pergi ke tong sampah. Dan kerja-kerja abang-abang pembersihan semakin meningkat kerja mereka. Sedangkan pada bulan Ramadan Ustaz kita sepatutnya kita orang kata apa, melatih diri kita supaya berjimat cermat kan. Berjimat cermat maksudnya bersederhana. Sebab Nabi pun sebenarnya boleh je Nabi orang kata apa, tunjuk kepada kita bukan makan tamar kan, makan daging kambing ke unta kan. Tapi kenapa dia highlightkan tamar tu? Antaranya adalah falsafahnya adalah bersederhana di dalam bulan Ramadan. Jadi dengan cara itu mungkin dia dapat mendidik diri kita Ustazah. Mungkin Ustazah nak tambah sikit. Saya tambah sikit. Saya fikir begini. Dari mana-mana datangnya kekuatan kita berpuasa sepanjang hari. Walaupun sebenarnya kita ada waktu-waktunya kadang-kadang kita tak bersahur pun. Hanya makan tamar dan juga minum air, kadang benda tu dah memadai. Pada saya, apa yang penting yang membezakan boleh tak boleh kita menjangkau ke waktu maghrib itu adalah kekuatan pada niat. Kita pernah dibezakan dengan puasa, contoh pelajar-pelajar kita yang non-Muslim, dia puasa ikut-ikutan. Dia ikut pelajar-pelajar yang kawan-kawan dia yang Muslim untuk berpuasa dengan tidak bersahur. Pukul 11, pukul 12 dia dah tak boleh pergi dah. Tapi kenapa pelajar kita yang Muslim ni
Dan kita pun tahu rata-rata diorang bukan menjadikan sahur tu amalan dia. Tapi dia boleh pergi sampai maghrib. Saya rasa di situ letaknya kekuatan niat. Pasal niat tu dijadikan satu rukun daripada rukun puasa kita. Ya, baik-baik. Sebab itulah kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari sekalipun, niat itu diletakkan dalam hadis yang pertama, Ustaz, betul lah? Jadi nak menggambarkan kepada kita, nak tunjuk kepada kita setiap amalan, setiap perbuatan kita bergantung pada niat. Niat kita betul, insya-Allah dia akan mendorong untuk memudahkan ibadah yang kita nak laksanakan, seperti mana yang Ustazah Aisyah sebut tadi. Baik, saya nak tanya satu soalan lagi lah, sebab saya suka dengan Ustaz Faisal ni. Sebab orang kata apa, niat dia dah tahu dah apa yang saya nak tanya. Saya nak tanya satu soalan ni, mungkin mudah lah soalan ni. Mudah bagi saya lah Okey, saya cuba. Okey, baik. Apa dia? Iaitu sunnah berpuasa. Sebab kita tengok pada hari ni, Ustaz, orang berpuasa ni, kita tengok sekarang ni dia jadi satu, mungkin bukan perkara baru lah kan, trending berbuka puasa secara buffet kan, buffet Ramadan dan sebagainya. Bila berkumpul tu, dekat-dekat nak puasa, dekat-dekat nak berbuka tu, dia bersembang tu tau. Dia bersembang kan dengan kawan dia dan sebagainya. Padahal datang sekali, naik kereta sekali kan. Sedangkan di sebalik ataupun dekat-dekat nak buka puasa tu kan, satu amalan sunnahnya ialah kita memperbanyakkan berdoa kan, Ustaz kan. Jadi Ustaz, mungkin ada daripada kita terlepas pandang perkara yang penting, fadilatnya besar di dalam bulan Ramadan, tapi kita tak laksanakan. Sebab bagi kita benda tu adalah benda mungkin kita terlepas pandang, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh hurai sikit. Okay, baik. Sebenarnya banyak dalam sunnah Ramadan ini. Tapi pertama, perkara pokoknya, mulianya Ramadan kerana Al-Quran. Jangan tinggalkan Quran di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bersahur dengan ketakutan kelaparan. Ini juga sunnah yang kadang-kadang kita lupakan. Jangan berbuka kerana dendamnya kelaparan. Itu orang-orang lama cakap dengan perkataan yang demikian yang sangat indah. Antara lain dalam sunnah ini ialah jangan lupa ketika berpuasa itu disunnahkan juga untuk sentiasa bersiwak. Ramai yang cakap mengekalkan puasa itu dalam keadaan mulut yang busuk. Tidak. Sebab tidak gugur tentang sunnahnya untuk menggosok gigi. Dalam hadis menyebut, kalaulah tidak menjadi keberatan kepada umatku, maka aku akan wajibkan ianya untuk bersugi setiap kali sebelum solat. Dalam riwayat yang lain, kalaulah tidak menjadi keberatan bagi umatku, maka aku wajibkan ia untuk bersugi setiap kali sebelum berwuduk. Bayangkan keharusan ini dalam mengikut nasihat kita moden hari ini, kita gosok gigi 2 kali sehari cukup. Rasa dah macam cukup hygiene. Dalam agama menyuruh setiap kali sebelum solat, bayangkan 5 kali. Sebelum wuduk, bayangkan tuan-tuan. Ustaz, saya dulu masa saya kecil-kecil dulu lah. Sekarang pun masih muda belia lagi lah. Kita nak gosok gigi, tapi ada orang kata, jangan gosok gigi sebab nanti kurang pahala. Sebab memasukkan sesuatu dalam mulut tu, kita faham bahawa ia akan mengurangkan pahala puasa tu. Sedangkan orang kata apa, membersihkan mulut kita, gigi kita dan sebagainya itu, ianya adalah amalan sunnah kan. Yang mana dia ada pahala kat situ, ya Ustaz. Sebagian ulama ada menyebut tentang makruhnya bersugi ketika waktu zawal, ketika waktu zuhur ke atas. Tapi ia pendapat yang secara umumnya ulama mengatakan tidak gugur siwak ketika mana di bulan puasa. Itu antara contoh. Kemudian saya nak sentuh sikit Ustaz tentang sunnah mendidik anak kecil berpuasa. Ini yang menjadi norma dalam masyarakat kita, tapi saya lihat ia satu perkara yang tidak tally dengan agama. Contoh, adik Kak Long umur anak 5 tahun 6 tahun puasalah sampai zuhur pun tak apa. Ini satu ayat yang tidak tepat. Dalam agama sama ada berpuasa daripada subuh ke maghrib ataupun tiada istilah puasa langsung. Dan dalam hadis riwayat Nabi, bagaimana zaman Nabi, adakah mereka mengajarkan anak kecil berpuasa? Yes, mereka mengajarkan anak kecil berpuasa. Dalam hadis menyebut, kami menyuruh anak-anak kami berpuasa. Apabila anak kami ini berasa haus dan lapar, kami sibukkan mereka dengan permainan sehingga maghrib. Tetapi ada semasa proses training bila anak tu lapar dan biarkan anak berbuka. Sebab bagi kanak-kanak 6 tahun ke bawah, mereka boleh berdepan dengan komplikasi kesihatan, terutamanya kidney. Mereka tidak boleh dehydration yang terlalu lama. Jadi bila mereka berbuka di waktu tengah hari, beritahu mereka dengan jelas, Kak Long puasa dah tak ada, puasa sampai maghrib. Puasa habis. Kalau nak puasa daripada maghrib, daripada subuh ke maghrib. Tak ada istilah setengah puasa dapat pahala. No. Ini bukan macam kita main dam haji, separuh dah dapat poin, bukan macam tu.
Wallahu a'lam, dan banyak lagi sunnah Ustaz, dan Ustaz boleh tambah dan Ustazah pun boleh tambah. Ya, Ustazah. Betul Ustazah. Sebab kita pun kadang-kadang tu nisbahkan kepada umur 7 tahun kan. Ya. Umur 7 tahun berlumba Ustaz. Dekat hari raya anak tu berlumba. Anak aku dah 4 tahun dah berpuasa. Tidak sepatutnya begitu. Sebab kefarduan puasa ini pada mereka yang sudah pun sampai tempatnya. Sampai masanya. Kalau boleh saya tambah sikit. Ya, Kadang-kadang kita ni terlalu memberi fokus untuk mentarbiah anak pada bab puasa saja. Kadang-kadang kita terlupa ada yang lebih penting, yang amalan seharian, bukan sebulan sekali, iaitu solat. Ya. Kita jarang melihat diberi ganjaran, reward untuk pelajar, untuk anak-anak kita yang boleh tamam satu hari sempurna 5 solat. waktu solat dia. Ya. Tetapi biasa kita dengar kalau boleh sempurnakan 30 hari berpuasa, diberi itu kan, diberi ini dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang benda tu memberi tekanan pada kanak-kanak sebenarnya. Mungkin sebab bulan puasa ni orang kata sebulan sekali kan. Kalau bagi reward pun sekali tu je. Tapi kalau bagi solat Ustaz kan, mau rabak poket Ustaz. Jadi saya rasa mungkin fenomena tu tak berlaku. Jadi dia lebih tertumpu kepada bulan puasa. Sedangkan seperti mana Ustazah sebut tadi, solat juga adalah merupakan perkara yang wajib, satu kefarduan, dan juga ia adalah amalan bukan saja dalam bulan Ramadan, tetapi bulan-bulan dan hari-hari yang lain juga kita difardukan untuk menunaikan solat. Baik, tadi kita dah tanya banyak soalan dah kepada Ustaz Faisal. Sekarang saya nak beralih pula kepada Ustazah Aisyah. Okey, baik. Saya nak tanya kepada Ustazah Aisyah, tadi kita dah cerita banyaklah tentang puasa. Saya nak tanya lagi tentang puasa, tapi saya nak tanya tentang malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ni kalau dulu dia panggil malam yang perlu kita aware, kita kena siap sedia 7 likur Ustaz. Dulu zaman dulu kan orang sebut malam 7 pasang likur. pelita. Pasang pelita. Antara pandangannya pelita tu untuk malaikat jumpa rumah. Biar malaikat tak ada. nampak takut jalan. takut dia cari rumah tak jumpa Ya, Ustaz. ya. Dan arwah juga turun katanya. Walaupun ni faham orang dulu. Orang Faham, Melayu. Orang Melayu. Melayu saja. Ya. Orang Melayu. Sebab tu pasang cahaya takut arwah turun. Ini Jadi dia tak mitos. nampak Jadi ini satu. Baik Ustaz. Jadi itu kita yang mendengar pada hari ini. Jadi itu adalah merupakan mitos Ya, mitos tiada dalam agama. tiada dalam nas ataupun dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu Dia alaihi ada wasallam. dalil Ustaz. Dia gunakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu waruh. Waruh. Ruh situ. Ruh kat situ sebenarnya dia anggap ruh tu ada arwah. Arwah. Sebenarnya ruh kat situ malaikat Jibril. Dia tak baca tafsir. Itu masalahnya. Dia guna dalil Ustaz tapi tempat yang salah. Arwah turun di bulan Ramadan. Sebab tu bila bincang-bincang dengan tok nenek kita, sebab apa pasang lampu ni tok dekat halaman rumah pasang pelita penuh. Arwah esok turun. Takut dia tak jumpa Dalil rumah. tu, takut tak jumpa rumah. Okey Ustaz, sama saya. Tapi Ustaz kalau kita sebab Ustaz Faisal dah sebut tadi, maksudnya kalau siapa yang pasang pelita, kita kata teruskan. Cuma kita nisbahkan kepada roh turun, Jangan cari itikad. jumpa tak jumpa, Jangan itu itikad. tak boleh jadikan Ya, itikad sebab betul. tidak ada nas. Okey. Okey, baik, sambung balik Ustazah yang tadi. Terputus lah tu. Okey. Terima kasih Ustaz Zaid juga Ustaz Faisal. Baik. Tentang petunjuk ni, ada satu baik ni juga orang berteka-teki tentang malam Lailatul Qadar ni. Sebenarnya kita melihat benda ni sebagai satu keterujaan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, sehingga membawa kepada benda-benda yang tak seharusnya kita fikirkan dalam agama kita. Jadi kita terbiasa dengan mendengar pokok sujud, air menjadi ais, dan benda ini ada di dalam tafsir Tabari sebenarnya, tetapi pandangan ini tidak ada asalnya. Pandangan ini tidak sahih dengan apa yang telah dibicarakan oleh Nabi SAW, dan juga tidak mendapat pengesahan daripada para sahabat. Okey. Jadi justru itu apa tanda-tanda yang sebenarnya yang sahih yang perlu kita pegang berkenaan tanda-tanda malam Lailatul Qadar ini. Baik, yang pertama hadis Ubay bin Ka'ab, riwayat Muslim, mengatakan bila berlaku malam Lailatul Qadar itu, pada keesokan paginya matahari itu diyaan, maksudnya matahari itu putih, la syia'an laha, maksudnya matahari itu tak terik dia punya pancaran dan tak silau. Itu yang pertama, hadis riwayat Muslim. Yang kedua,
hadis riwayat daripada Wasilah bin Asqaq. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha lailatul baljah. Maksudnya malam Lailatul Qadar itu, baljah ni maksudnya bersinar, muniran, yang terang. La harah wala baridah. Dia tidak terlalu panas dan dia tidak terlalu sejuk. Maknanya kita boleh membayangkan suasana pada malam Lailatul Qadar itu, malam yang terang, malam yang bercahaya, yang nyaman udaranya, yang tenang dan mendamaikan. Itu adalah satu petanda yang diceritakan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa tugas kita? Kita burulah malam Lailatul Qadar tersebut, kerana pada waktu tersebut kita berada pada keadaan yang mustajab, pada doa yang mustajab insya-Allah, dengan membawa jiwa dan hati yang mustajab. Jadi benda-benda ni sebenarnya membawa kita kepada tazkiyatun nafs yang saya sebutkan untuk saya kaitkan. Pentingnya kita mengingati Lailatul Qadar ini untuk menyuntik semangat kita untuk kita menghidupkan malam tersebut dengan qiyamul lail, kerana benda ini adalah satu proses tazkiyatun nafs itu sendiri. Jadi apa yang kita mahukan dalam hidup kita ni sebenarnya, saya nak tanyalah, betapa pentingnya tazkiyatun nafs ni. Saya nak tanyalah pada moderator kita, dia sibuk tanya kita macam-macam kan, kita tanya dia pula kali ni. Apa perkara yang paling susah dalam hidup? Rasa-rasanya lah. Benda yang paling susah dalam hidup ni duit. Bila tak ada duit, kita jam. Susah. Okay? Senang habis. Betul. Senang Kita habis. tidak menafikan keperluan harta tersebut. Tetapi sebenarnya mengikut pandangan ulama sufi berkaitan dengan kesusahan dalam hidup kita ni, yang paling susah sekali dalam hidup kita adalah membetulkan dalaman diri kita sendiri. Membetulkan dalaman diri kita sendiri. Okey, jadi ilmu sahaja dia sebenarnya tidak boleh menjadikan dalaman seseorang itu baik. Okey, mungkin orang nampak kita baik itu boleh jadi. Mungkin betul. Boleh berceramah. Okay? Ustaz Faisal kita menjadi tokoh agama, orang akan nampak kita baik. Betul? Ya, betul. Tapi luarannya, Dr. Zaid pegang mic selalu, orang akan nampak baik penampilan dia, latar belakang pendidikannya. Tapi belum tentu dalaman kita tu baik. Hati kita tu baik. Jadi saya teringat seorang tabi'in. Seorang tabi'in ni adalah anak murid kepada sahabat. Okey, nama dia ialah Muhammad bin Al-Munkadir. Imam Muslim menyatakan, Imam Muslim merasakan terlalu rendah diri apabila bertemu dengan Muhammad ibnu Al-Munkadir ni. Sebab apa? Sebab kesolehan dia, tawaduk dia, ilmu dia. Dan apabila ditanya kepada Syekh Muhammad Al-Munkadir ini, abadtun nafsi, kata dia. Abadtun nafsi 40 sana. Summa istaqamat. Maksud dia, aku telah berperang dengan diri aku ini selama 40 tahun. Kemudian barulah aku bertemu dengan kelurusan dalam jalan hidupku. Okay, jadi untuk mencapai itu, apa yang Syekh Ibnu Al-Munkadir itu lakukan? Antaranya ialah dengan mendirikan Qiyamul Lail yang kita inspirasikan tadi daripada Lailatul Qadar, 40 tahun tanpa henti. Barulah terpancar kejayaan dari sudut meluruskan jalan hidup itu. Jadi saya rasa perlunya kita untuk muhasabah diri kita. Bukan sia-sia Allah menurunkan malam Lailatul Qadar ini sekali dengan satu pentarbiahan tentang proses tazkiyatun nafs.
Baik. Terima kasih kepada Ustaz Syah, panjang lebar ni Ustaz. Tadi kita sekejap ni panjang kan. Jadi kenalah kan dengan nak dapat 1000 bulan tu kan. Dia punya huraian dia pun kena detail kan. Dia kena detail. Sama teli 1000 bulan tu lebih baik khairun. Insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat keberkatan malam Lailatul Qadar. Insya-Allah. Amin. Baik. Soalan yang terakhir sebab kita dah terlajak banyak dah ni. Jadi kita nak bagi penutup lah kepada Ustaz Faisal. Mungkin dapat jangan lebih 5 minit lah nanti dapat kad merah nanti. Iaitu soalan kita sekarang ni, kita dah cerita Lailatul Qadar, kita dah cerita intro kepada puasa tadi. Penghujungnya kita nak bertemu pula dengan bulan Syawal kan. Satu hari yang mana kita akan menyambut hari meraihkan kegembiraan untuk kita, sebab kita berjaya menyempurnakan ibadah puasa kan. Jadi apakah kelebihan-kelebihan ataupun apakah kaifiat satu Syawal, hari raya tu kan. Apa yang sunnahnya Ustaz? Kan hari ni kita kata hari raya ni dah jadi satu kewajipan kan, bukan kita nak kata ni lah, maksudnya masyarakat mesti kita raya. Kan mesti raya tu pertama baju raya kan. Lepas tu ada satu amalan lagi, pergi kubur, ziarah kubur dan sebagainya, ziarah sanak saudara dan sebagainya. Jadi kita nak tahu yang sunnah tu Ustaz. Apa yang sunnah yang sepatutnya kita buat pada hari raya tu? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Saya rangkumkan dengan cepat, mudah daripada hadis-hadis Nabi dan sabit daripada apa ucapan Nabi. Yang pertama, bila bangun, apabila diisytiharkan yang bahawasanya tarikh sekian-sekian kita dah layak untuk berhari raya, yang pertama bertakbir. Itu jangan lupakan. Jangan sibuk dengan semprit kita, dengan langsir kita. Ibu, ayah, anak-anak semua berkumpul dan bertakbir. Bertakbir ramai-ramai, ajakkan, jadikan dia satu kebiasaan apabila diumumkan malam raya. Esoknya bila bangun pagi awal-awal, terus mandi sunan Aidilfitri. Ingat, hari raya hari kegembiraan, hari gembira. Tapi lagu raya kita recently dah gembira, dulu-dulu sedih ya amat. Sebenarnya maksudnya Ustaz, lagu raya hari ni dia tally dengan sunnah ke Ustaz? Dengar lagu raya ni kita bincang bab lain. Bab muzik dan lagu raya tu bab lain. Sebab tapi dulu sedih Ustaz. Ya, hari ni kita tak tahu nak sedih ke apa kan. Sebenarnya fitrah Aidilfitri itu gembira. Jangan rosakkan dia dengan kesedihan. Sebab tu ucapannya ucapan kegembiraan. Apabila dah mandi, dalam hadis menyebut tentang cari pakaian yang paling baik untuk kamu. Pakaian yang tercantik, bukan baru. Tak yang terbaik, baru. The best yang you ada. Apa yang awak ada yang terbaik, pakai. Tak semestinya baru. Kalau macam kita lah Ustaz kan, kita dah kita dah walaupun nampak muda lagi. Kalau anak tu, kalau kita tak beli baju raya, mungkin dia muka dia tak ada senyum lah kan. Tapi bagi kita ni ada pun tak apa, tak ada pun okey. Tapi untuk mendapat pahala sunnah tu, pilih yang terbaik. Dalam terbaik. Betul. Sunnah petunjuknya ialah pakaian yang terbaik, yang tercantik yang kamu ada, pakai hari So hari kita pakai pun dapat pahala Ustaz. Ya, betul. Itu sunnah. Yang kedua, kalau bab pakaian ni ada sikit perbincangan tentang tak boleh ketat. Nak pakai kebaya boleh. Nak pakai kebarung boleh. Tapi kebaya tu makcik longgar kan sikit macam. Tak jadi masalah, bukan soal fashion. Nak pakai jubah ke baju Melayu lebih sunnah. Dua-dua sunnah sebab attire, dress code dia apa? Yang pertama tidak ketat, yang kedua tidak jarang, yang ketiga tidak menyerupai jantina yang lain, yang keempat bukan libas syuhrah. Itu pakaian yang pelik. Apa maksud pakaian yang pelik? Ada dulu ada seorang influencer keluar baju Melayu macam swimming suit, tak boleh, haram. Dia libas syuhrah, pakaian yang pelik. Pakai baju Zimbabwe kat Malaysia, tak boleh, pelik. Sebab kita kadang-kadang kita faham kan, macam Ustaz sebut tadi, asalkan tutup aurat semuanya jalan. Sebenarnya dia ada lagi perkara-perkara lain yang mengikat kebenaran untuk kita pakai tu kan. Pakaian-pakaian yang kita beli. Silakan Ustaz lagi sambung. Sikit lagi. Kemudian sebelum pergi keluar adalah kita mesti menjamah makanan. Sunnah. Makanannya apa? Bukan rendang. Rendang tu sunnah, tapi yang lebih afdal ialah kurma. Makan kurma iaitu tamar kering. Kemudian Ustaz kejap, kalau boleh saya mencelah, mungkin Ustaz boleh bezakan sikit makan sebelum pergi solat Hari Raya Aidilfitri dengan makan yang macam mana ketika sunat untuk Aidil Adha. Saya rasa tu satu benda yang penting. Perbezaannya, Aidil Adha dalam riwayat menyebut Nabi tidak makan sebelum sampainya solat Aidil Adha. Tapi bulan puasa, Hari Raya Aidilfitri mesti makan untuk menunjukkan hari itu
tak boleh, haram berpuasa pada 1 Syawal. Kemudian dah siap makan kurma, kemudian makan rendang mungkin untuk kita lapik perut kita, alas perut kita dengan lebih baik. Kemudian pergilah ke masjid. Kat sini orang perempuan yang haid, even perempuan yang nifas pun sebenarnya dituntut untuk pergi ke masjid. Sebab itulah dalam hadis menyebut, dalam riwayat menyebut Aidilfitri itu solatnya afdalnya di musalla. Musalla ni bermaksud apa? Musalla bukan fahaman kita tu surau. Musalla dalam bahasa Arab bermaksud tempat yang lapang. Tempat yang lapang. Padang ya. Padang. Tempat yang lapang ni padang lah. Sampaikan Nabi menyebut tentang, aku tidak pernah meninggalkan masjidku, tentang 1000 kali lebih baik Masjid Nabawi. Tapi ketika mana Aidilfitri, Nabi menganjurkan di tanah yang lapang. Kemudian jalan balik ketika mana daripada masjid, cari jalan yang lain, ianya sunnah. Nabi pergi jalan lain, balik jalan lain. Sebab apa? Ini silaturrahmi. Untuk lebih banyak sapaan kita dengan orang lain. Dan kemudian ketika mana 1 Syawal, jangan kita hapuskan semua pahala Ramadan dengan tidak menjaga ihtilat ketika mana 1 Syawal. Ini sunnah yang sangat dituntut. Jangan bazirkan Ramadan kita 30 hari, Lailatul Qadar Ustaz Zazan Aisyah tadi. Habis di 1 Syawal, habis kita burn. Kerana apa? Terlalu seronok dengan 1 Syawal. Sebab kan nak bermaaf-maafan, kita dah tak kira dah. Salam. Yang orang yang tak boleh kita salam pun, kita harung semua. Jadi moralnya mudah, iaitu secara kesimpulannya Ustaz, 1 Syawal hari gembira. Jadi jangan spoilkan dengan kesedihan. Antaranya lagu raya yang sedih. Cari lagu-lagu raya yang gembira, dan kita kena gembira dan ucapan kegembiraan di antara satu sama yang lain. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sekian Ustaz. Baik, terima kasih ya Allah. Banyak yang kita dapat. Saya rasa 1 jam lebih sikit ni tak terasa sebabkan percambahan ilmu dan sebagainya yang kita dapat pada hari ini. Jadi mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita. Sekali lagi saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel kita pada hari ini, sembang santai hari ini, iaitu sebelah kanan saya Ustaz Aisyah, sebelah kiri saya Ustaz Faisal, kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaat dan kita dapat amalkan di dalam kehidupan seharian kita. Jadi saya menyusun 10 jari memohon kemaafan sekiranya ada salah dan silap. Jadi sekadar itu dahulu, aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.